Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni kita akan perjalanan kita lebih kurang dalam 6 jam lah, 5 jam 54 minit. Tapi kita berhenti kencing apa semua, lebih kurang 6 jam lebih lah. Kita akan sampai ke destinasi kita. So kita sahur dalam kereta dulu, beli juadah air ke roti canai ke apa ke untuk kita sahur dulu sambil dalam kita perjalanan ni lah. Okay, so kita tak tahu jangka sampai pukul apa, harap jalan tak jam. Jom kita ke destinasi. Kita akan pergi ke Pontian Johor. Okay, kita dah nak sampai dah ke rumah yang kita nak buat pemasangan ni. So tuan rumah ni dia bajet, dia orang kata bajet lah, untuk pemasangan kita hari ni, pemasangan bajet. So kita ikut tuan rumah ni lah. Kawasan pun hujan. Untuk kawasan kita kali ni memang betul-betul dalam kebun sawit. Kalau tengok sini semua pokok-pokok memang tinggi lah, betul-betul dalam kebun sawit. Cuaca pun hari ni hujan tapi kita buat jugalah pemasangan. So tuan rumah dia nak gunakan, dia ada bajet yang tersendiri. So kita ikut pada bajet dia. So saya dah sediakan lah barang-barang yang keperluan yang mampu milik untuk kena dengan bajet dia. So modem dan antena sekali lah. Untuk modem wifi, saya gunakan modem yang kategori bajet lah. Kalau diikutkan modem ni dia tak boleh sambung antena. So jenama modem ni 4G LTE wifi modem router ni, CPE ni, Signal Link punya model. Kalau diikutkan modem ni dia kategori tak boleh sambung antena, tapi saya dah buat custom port kepada antena. So dia boleh pakai antena luar lah. Kalau diikutkan dia ada antena, tapi antena dia kita dah cabut. So dah cabut dia punya wire dia. Kalau ikutkan antena dia memang tak boleh cabut, tapi kita dah modified boleh cabut. So kita gantikan dengan boleh pakai kepada port antena lah dekat belakang ni. Kita dah masukkan port untuk kita pasang antena. So kalau masukkan SIM card apa-apa memang dia bergantung kepada antena luar lah. Kita dah modified untuk modem ni, sekadar bagi ada signal. Untuk antena pula kita akan pasang antena hyperbolik ni. So kita guna antena daripada hyperbolik ni, kita akan buat pemasangan dekat sini. Dan nanti kita akan sambung kepada modem yang kita dah modified untuk port antena. Untuk setting antena ni kita akan gunakan modem G10IQ ni. Sebabnya modem G10IQ ni kalau diikutkan dia ada bacaan signal. So tu saya dah sambung lah dengan saya punya antena tu. Sebab kalau kata ambil modem yang tak ada bacaan signal ni memang susah sikit lah untuk kita setting. So kalau kata macam saya dah ada satu modem ni, kita boleh tengok bacaan signal ni untuk kita setting kedudukan antena. Untuk antena parabolik ni saya dah setting menggunakan modem G10IQ. So saya dah test semua telco yang ada dekat sini. So yang paling okey adalah telco U-Mobile lah. So untuk dalam modem wifi kita akan gunakan telco U-Mobile. So kalau ikutkan dekat modem G10IQ ni, kalau saya buat speed test untuk rangkaian U-Mobile ni memang dah dapat signal. So speed dia boleh pergi sehingga dekat hampir 50 Mbps jugalah. Dia duk maintain 20, 30 ke 50 Mbps kalau kita menggunakan modem G10IQ ni. So untuk upload kalau diikutkan lebih kurang dalam 10 ke 11 Mbps macam tu lah. So dah tak ada masalah sangat lah. Sebab kalau diikutkan kawasan, memang kawasan tengah-tengah sawit ni memang langsung tak ada signal. So kita mengharapkan modem dengan antena sahajalah untuk dapatkan internet. So kejap lagi kita akan sambungkan kabel ni dekat modem yang tuan rumah ni bajet mampu lah. Untuk modem Signal Link ni saya dah sambungkan kepada antena. So kalau tengok dekat LED dia semua dah dapat signal lah, dah masuk signal. So saya akan connect wifi kepada wifi Signal Link ni. Kalau diikutkan kita gunakan ikut pada mampu milik lah. So mampu milik tuan rumah dengan bajet yang dia ada. So dengan modem yang macam ni pun kita dah boleh guna antena. So boleh dapat speed tu sehingga lebih kurang dalam
20 ke 30 Mbps lah. So kalau diikutkan modem memang ada kelainan lah, dia punya perbezaan dia. Kalau diikutkan modem G10iQ boleh pergi sampai ke 50 Mbps. So untuk modem ni dia boleh dapat sehingga 25 Mbps macam tu. So tak ada masalah sangat. Tuan rumah janji boleh ada internet saja dekat rumah. So untuk plan telco yang paling okey dekat sini adalah telco U-Mobile. So kita akan syorkan dekat tuan rumah telco U-Mobile lah untuk kawasan dia guna lah, untuk modem yang dia pakai ni. So dah tak ada lagi lah masalah untuk rangkaian internet. Test dah semua. Selalu kalau buka yang ni boleh buka kan, tapi dia buffering kan. Try play mana-mana video. Okey, selesailah tugasan kita hari ni. Kalau diikutkan dekat Johor ni memang musim hujan. So sepanjang perjalanan kita hujan saja, dan pemasangan kita pun sampai dah siap memang hujan saja. So untuk kawasan sini dah tak ada masalah lagi. Tuan rumah pun dah boleh guna untuk rangkaian internet. Cuma dia nak kena keluar pergi beli SIM card sajalah. Okey, sampai dekat sini sajalah untuk video saya kali ni. Kita berjumpa untuk destinasi yang seterusnya. Yang mana yang nak buat pemasangan antena, ada mengalami masalah signal apa semua, boleh pergi dekat saya punya ruangan description, ada saya punya nombor telefon. So yang mana yang dah subscribe saya punya channel, terima kasih banyak-banyak. Yang mana yang ada follow saya punya TikTok dan Facebook saya pun, terima kasih banyak-banyak. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.